جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير. Hana petih belum berah. Aci ni kalau dari ujung gunung sampai ujung baru. Orang sibuk mampu guna yang mita segala macam mita dari ujung baru sampai ujung tunang, dari ujung tunang sampai ujung baru mita rezeki. Ki ibadat nak fikir. Anak fikir. Yang tok-tok fikir keduanya tok-tok. Yang urang lalau, urang malam lalau. Urang kerja sekah hana malam sibuk mampu. Nak dengan film, yang wifi. Hana macam ni mudah wifi. Urang kedua kau tok matang wifi. Hana betih je ni kalan. Nah sabau tempat dum kadan dia tu. Nah sabau tempat dia dum dengan londuk ngure. Kebetulan ulung JP. Lum kalan urang ke malam. Nyamban. Dengar dum kalan man gedu sira tu. Mulain ju gedu sira urang yang. Kerana mudah kedua tu. Lo kalan yang berhati lum kalan. Bila aku buka Facebook, baru yang buka Facebook. Buka Facebook long kalan kapan di on kalau bila betul mesti on hana yang foto yang faedah ka kama. Ulama ina hana muda ina hana. Yang nasi ane nang pak betul lo berah. Ane nang totok yang nang. Ane nang totok yang nang hana pakai biak. Anak nang pakai biak. Ane inam hana pakai kebab. Nyapa ni. Seandainya tanya muna'a. Taduk dalam masjid gerau tu. Dan menakir Allah. Ya Allah. Malelum dalam syurga ni Allah. Syurga ni begitu indah dalam. Hatan dah pegang Allah. Dah hantar dah pegang Allah. Ya Allah, air tengah aku neraka ron cukup sakit ya Allah. Ya Allah, sakit ada aku neraka ron. Hantar dah pegang Allah. Siapa hendak pegang Allah? Yang melakir Allah, ya Allah, neberi kedua ya Allah yang betul-betul taubat. Taubat yang betul ya Allah, taubat nasuha ya Allah. Dengan nasab dan melakir Allah lebih taubat. Itu yang tu kata taubat. Watai kata taubat, dosa katanya kamu hapus. Lagi katanya malahi kasuci mandum. Watai kasuci mandum dosa kahana katanya kasuci kepada mana syurga insya-Allah. Sebab katanya kaki daripada maksiat kata ke Allah bunuh. Dengan malih katanya kamu syurga Allah kerana ada maksiat. Watai kalau maksiat kata ke Allah syurga pi hang katim damang kerana ada maksiat neraka hang katim damang. Sebab apa neraka pedih datang sakit anak kamu pedah. Dunia kau jenuh cerita roh juga tu ngapu rukuk ada. Cerita matalah ada kata sakit man. Ya, sakit mi kan hang sakit pak. Hai orang cinta yang berbahagia. Kan mangat tak tanya di kananya. Kan ada putra nafsu. Watai tiba mata ura tanya putra nafsu sampai ilo mata ura. Dari ujung timur sampai ujung barat. Seandainya tanya udip dari ujung timur sampai ujung barat tiba mata ura, udip tak putra nafsu totok udip yang rugo. Nyambat. Hana guna tanya udip ya terung tanya. Punya tak putra nafsu. Nafsunya le macam. Salah sahaji nafsu amarah. Nyambat. Kan sabah nafsu nak pedih-pedih boh. Anak pedih lele satu lah pegah. Kepula satu pegah. Urang dia tak pegah, mana kapui dah pegah. Dadang urang bangga ro. Sombong ro. Puan yang banyak apa yang pegah kenana. Rayang katua ada puan walai dia nyaman ujung. Ujung-ujungnya ke lagi yang model urang tayang jino. Urang tayang jino Tuhan kembule tu. Anak mumpung lima agama. Tentang musiki anak mumpung. Tentang musiki jadi
Sekarang rata-rata kampung nanti dalam suci. Dalam kota menanti. Jino tak pegah tentang cara mensuci makanan. Orang kecok je. Si pupu mah cakap. Gecok angkut mensuci. Nyoplok masa. Nyoplok. Nyongkut. Lada murung. Gebuh je yang peluk yang mensuci. Mensuci. Gebuh je. Balik-balik je kan. Sega. Gebuh lam. Putih-putih lam. Sega. Suaga. Biasa orang ni sega suaga. Rasa suci. Lega rasa suci. Gepikir lengan. Punya lagi yang cara mensuci. Sega suaga. Mesri pega je. Dan mensuci han suci. Orang han. Sega suaga rasa suci. Gepikir kau yang suci. Mesri tuh. Mesri pega je. Raja han suci lagi kan. Ini sebab ia ada ini lam yang peluk saja. Kebiasaan sebenarnya. Anak gedepu yang rumah tengok yang tanya uji mah cakap dah pegah yang ada cabut. Jangan ada cabut. Getanya yang di kelakonnya bumupum lima agama, mak je dah pegah ke rumah. Nyan ingat eno kesetiaan yang dapat orang sampaikan.